Inilah dia. Kedai yang menjual mi yang sangat popular yang saya cakap tadi tu. Oh, mak ai orang macam ni beratur. Apa lagi? Mari kita. Oh yo, ramai yo orang kat sini. Nampak tu. Penuh meja. Kita cari tokai kedai dulu. Assalamualaikum kak. Salam. Macam mana nak makan mi ni kak? Nampak lain macam je. Telur kena beratur. Oh, telur beratur. Mi ambil kat sini. Nanti dihantar. Oh, mi nanti dihantar. Saya datang order. Oh, lain macam dia. Beratur ambil telur, mi nanti dihantar. Saya nak makan mi ke nak makan telur ni? Tak apalah, kita beratur je lah. Kat sini, kalau nak makan kena beratur lah. Lepas tu sistem dia lain macam sikit. Kenapa saya cakap lain macam? Ambil telur kat sini, mi dihantar. Bang, kenapa telur boleh jadi colour ni bang? Minyak dia. Oh, minyak dia. Dah ambil telur, letak timun sikit. Dengan tamak, letak sambal sikit. Saya nak cerita kat sini, layan diri lah. Layanlah diri anda sebaik mungkin. Nanti dia hantar mi. Kita cari tempat duduk dulu. Ya, sarapan pagi saya. Mi goreng Hasan. Selalu sarapan pagi makan roti canai, makan nasi lemak. Tapi dekat Melaka, ni dia. First time dapat makan mi goreng yang sangat-sangat simple macam ni. Apa yang simple dia nampak? Mi goreng dia ada timun, ada sambal, adalah sedikit tauge. Special dia lagi lain macam kat tempat lain memang saya tak pernah jumpa. Ni dia. Ada telur goreng yang digoreng dengan minyak cili. Tu special dia. Cakap banyak pun tak guna. Nak rasa juga. Bau dia goreng dah tak tahan sebenarnya. Siapa datang sini confirm nak makan. Tadi abang tu pesan kalau nak makan kena gaul semua sekali. Baru nampak macam the real mi goreng kan. Ni dia. Dah gaul-gaul semua. Rasa tengok macam mana. Memang power. Kat sini pula ada juga cuka dengan kicap. Siapa nak tambah pun boleh. Tapi saya nak rasa juga mi yang telah ditambah kicap dengan cuka. Apa rasa dia? Cuka pun cuka nampak tu. Cuka apa ni? Cuka buatan. Cuka Melaka. Real saya duduk kat Melaka kan. Bukan duduk kat KL Kicap sikit. Jangan banyak sangat sebab dah masin. Mari kita rasa. Mi goreng sebenarnya, goreng macam mana pun dia memang dah sedap lah. Tapi cara mi goreng Hasan ni digoreng, dia punya rasa memang jadi lain macam. Dan saya tambah tadi kedua-dua bahan tu, rasa dia memang terbaik. Saya rasa dia punya masam-masam cuka, masing-masing kicap tu tergaul sekali dalam mi tu. Wah. Rasa pula telur ni rasa macam mana? Sebab ada saudara tu beritahu tadi nak makan mi ni, makan mi dulu, gaul-gaul makan mi dulu, lepas tu baru makan telur. Tengok rasa macam mana, rasa telur dia. Wah, inilah telur separuh masak ataupun telur mata. Telur goreng je. Tapi ada rasa masing-masing sikit. Pedas-pedas sikit. Mungkinlah minyak yang dia goreng, dia gunakan minyak cili. Tu yang rasa dia ada rasa lain daripada telur goreng yang lain. Timun, telur, sambal. Sambal ni saya tak rasa lagi. Saya nak kombinasi dulu. Lepas tu baru saya nak cerita pasal sambal lah. Satu suapan yang kaya dengan rasa. Macam-macam rasa ada. Komplit. Mari saya nak rasa sambal dia. Betul-betul sambal dia rasa macam mana. Memang berbeza lah. Kalau dekat KL, sambal dia mungkin macam pedas sangat. Kat sini dia ada rasa semasin, rasa semanis. Sambal orang Melaka ataupun sambal mi goreng Hasan ni memang terbaik. Siapa yang dah makan sambal rasa pedas sangat, ni dia bagi timun untuk mengurangkan rasa pedas. Dia tak goreng sikit-sikit ya. Orang nak baru dia goreng. Sini tak ada. Dia goreng sekali satu kawah tu, dia serve je. Servis kat sini memang top, memang cepat. Ambil telur, duduk kat meja, sampailah mi goreng. Satu lagi nak cerita pasal mi goreng Hasan ni. Dengar cerita lah kat sini kan. Sambat pukul 11 ke atas je habis. Sepinggan mi goreng dengan telur goreng yang ada sambal timun, harganya RM2.30 saja. Memang harga yang sangat-sangat bajet untuk sarapan pagi. Siapa-siapa nak makan 5 kali pun boleh. Tapi make sure sampai pukul 11 saja. Datang ke tak datang? Kali kedua saya datang makan sini start tahun 97. Memang setiap weekend lah datang sini makan. Seminggu 2 kali macam ni lah. Rasa dia sama je maintain. Yang special dia sambal. Ada kelainan lah. Minyak cili tu. Sambal cili ni.
Servisnya senang aja. You datang you cari tempat duduk dulu. Dah ada tempat duduk then dia punya orang nanti datang serve. Mi dia hantar berpandukan kalau kita dah ada air kan, dia akan hantar mi yang tu. Special sikit lah, tak macam yang lain. Rasa berbaloi kan? Daripada dulu harga dia memang murah. Harga sangat berbaloi. Berbaloi sebab bagi saya lah, kenyang makan sepinggan mi ni. Memang berpatutan, banyak berpatutan. Nama saya Intan. Ini ibu saya jemaah. Mula bisnes ni ditubuhkan oleh arwah atuk dengan nenek saya. Arwah nenek saya berasal daripada Baba Nyonya. Tahun 1969. Tahun 1971 dia ambil alih oleh abang dia, Yusof. Sampai tahun 1978. Lepas tu baru ayah saya ambil alih. Sambal lah sebab sambal tu sepi arwah datuk dengan nenek saya kan. Kena panaskan mi sambal. Lepas tu masuk toge. Lepas tu masuk mi. Lepas tu gaul-gaul-gaul lambung-lambung. Jadilah. Minyak daripada sambal tu je lah. Kan kita buat sambal lah, minyak tu dia goreng untuk telur. Tu yang lain dia tu. So far okey lah, tapi tak semua orang kan, cita rasa orang lain-lain kan. Kebanyakannya Cina, Melayu semua datang lah. Okey boleh makan. Dalam cuti sekolah kadang diorang ada datang daripada KL, selalulah lancung pukul 8 sampai 11. Hari Khamis tutup. Istimewanya dekat sini adalah mi goreng atau dikenali mi bodoh. Kalau orang yang dia tak tahu kan, dia main makan je mi yang telur je kan. Tapi kalau orang yang tahu, dia akan letak kicap dengan cuka tu baru dapat rasa. Sebab mi tu kan biasa kosong kan. Jadi bila letak tu baru rasa. Bagi yang nak rasa kelainan dan istimewanya kedai ni, datanglah Melaka. Kedai kami di Tengkera. Jomlah ramai-ramai. Sesiapa yang nak rasa keenakan, kelazatan mi goreng Hassan, boleh datang ke Tengkera Melaka. Mi goreng Hassan terbaik. Memang padu lah. Jumpa lagi. Baik.